House tour aku dah buat. Apa lagi ni? Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noki Keklik. So Noki megang watak sebagai Iskandar dalam cerita Aku Pilih Pelangi. So hari ni Noki nak bawa korang pusing-pusing dekat rumah ayah Noki. I mean like ayah Iskandar. Jom. So first yang kita akan sampai dulu adalah my room. Tapi barang dia dah tak ada lah. Kosong je. So inilah bilik Iskandar. Cuma ialah dia punya prop pun dah tak ada, dah kosong. Tapi saya nak cakap ini adalah bilik Iskandar bersama dengan adik dia yang autism yang bernama Adik. Iskandar, kau jangan nak ajar adik kau bukan-bukan. Baik ya. Pulang kawan aku tu. Adik ni abang kenal. Aku dah parah. Dua. Okay, come. Kita pergi ruang tamu dia. So, di sinilah ruang tamu dia yang dah lama berbelas tahun saya tak balik. Baru dekat dia punya atas bumbung dia ada bocor hujan. Saya kena repair dalam cerita ni lah. So, ini adalah area ruang tamu dia. So, ini adalah dapur pada rumah ayah saya. Rumah Pak Deris punya dapur. Inilah dapur dia. Tempat saya meluah dengan ayah saya. Tempat saya nangis. Tempat saya ini. Tempat saya masakkan dia makanan. This is it. So, itu sahaja untuk house tour ayah Iskandar rumah Pak Deris. Mana buah aku tadi? Hai. Ada lagi ke? Interview aku dah jawab. House tour aku dah buat. Apa lagi ni? Dah. Hai.